Hai, jumpa lagi masa apa kita. Kali ni saya nak buat ketiau sup. Ketiau sup okay. Ni ketiau. Okay, ketiau untuk satu orang atau dua orang. Daging rebus. Ayam. Bahagian peha. Drumstick. Okay, ni untuk tumis dia. Bawang Holland, cili padi, bawang putih, cili merah, 2 keping halia. Ni daun bawang untuk hiasan nanti. Sayur dia bok choy, toge. Kalau anda nak letak sayur lain pun boleh. Ni perasa, lada putih, gula. Ni sos tiram. Ni kicap cair. Okay, kita nak rebus ketiau. Letak garam sikit. Perasa sikit. Kita rebus sekejap je. Nak masak terus pun boleh. Okay, saya rebus dulu. Okay, ni dah rebus. Nanti kita masak kuah dia. Kuah sup. Okay, kita tumis. Ni halia. Bawang putih. Bawang Holland sikit. Cepat garing dia. Okay, masuk ayam. Okay, kita masuk air. Air untuk kuah. Boleh makan 2 orang. Ni 3 orang pun boleh. Kalau tak suka kuih tiaw, boleh rebus celur mi ke celur Maggi ke, pakai kuah ni, pakai kuah sup ni. Okay, letak ni daging. Okay, kita masuk ni semua. Perasa. Saya rasa garam tak perlu sebab kita nak letak kicap cair.
Okay, saya letak gula, lada putih, perasa. Okay, kita masakkan ayam tu dulu. Sekejap kita jumpa balik. Okay, dah menggelegak. Ni, ayam dengan daging pun dah masak. Okay, kita pecah telur. Okay, kita masuk kicap cair. Sos tiram. Cili api. Sedikit ni cili. Masuk baki bawang. Sedikit daun bawang. Ini untuk hiasan. Telur. Okay, saya masak dulu. Okay, perah limau. Ni kira macam sup Thailand. Sup kedai tom yum. Kalau sup kedai tom yum masam, lepas tu cili padi kena banyak. Cili padi ketuk. Okay, nak masak ni. Okay, kita letak sayur. Bokcoi. Toge. Okay, dah masak. Kita letak kuah dia. Okay, kita letak kuah dia sekali dengan plating lah. Okay, kita letak sayur dulu. Kalau anda ada sayur lain nak letak, boleh je kan. Kalau yang ada favourite anda lah. Ni ketiau dah letak bawah. Daging ayam. Telur. Okay, kita letak kuah. Okay, kita tak hiasan. Cili.
daun bawang, toge. Okey? Dah siap kuih tiaw. Kuih tiaw tak nampak. Okey, selamat mencuba ya resipi daripada Masak Apa Kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.